Jadi apabila Nabi Saleh alaihissalam, yang Allah utuskan Rasul mendakwa kepada umat dia, dia adalah Rasul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mencabar Nabi Saleh alaihissalam. Mencabar mereka di benda yang pelik. Tidak, ya. Apa yang mereka minta kepada Nabi, ya? Kata mereka, ya Saleh, jika engkau benar-benar adalah utusan Tuhan, maka mohonlah kepada Tuhanmu, keluarkanlah seekor unta betina yang mengandung. Nampak tu? Unta betina yang mengandung daripada celah-celah batu. Allah, logik kita dah, ya, benda besar nak keluar daripada celah batu macam mana? Kalau keluar daripada gua boleh juga tak? Sebab gua luas kan. Ni daripada celah-celah batu. Allahu Akbar. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkat daripada doa Nabi Saleh alaihi wasallam, ya, Allah Taala kirimkan kepada mereka unta seperti mana yang mereka minta tadi. Maka Allah sebut dalam ayatnya, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Jadi katanya, qad ja'atkum bayyinah, sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kamu, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Bukti yang mereka minta tu apa? Unta betina, hak mengandung besar. Apa yang mereka minta tak? Tu, hadhihi naqatullahi lakum ayah, unta betina Allah ini. Tu ni sebab Allah, ya. Sebab unta ni bukan datang daripada apa? Benih unta hak lain, datang daripada Allah Taala sendiri. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kamu. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah, tanda sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Itu menunjukkan kebenaran Nabi Saleh sebagai Nabi dan juga Rasul yang diutuskan kepada kaumnya. Baik, jadi kata Nabi Saleh kepada mereka setelah datangnya unta tadi, telah datang bukti yang nyata daripada Allah atas kebenaran apa yang aku bawa kepada kamu, iaitu sebagai utusan daripada Allah Ta'ala. Iaitu mereka minta apa? Minta kepada Nabi Saleh supaya mendatangkan mukjizat kepada mereka. Tengok, mukjizat ni benda yang pelik, dan apa tak yang mereka usulkan kepadanya apa? Supaya mukjizat itu merupakan apa? Seekor unta betina, yang mengandung, yang keluar daripada batu, daripada celah-celah batu. Sebab mereka nak saksikan dengan mata kepala mereka sendiri Nabi Saleh itu adalah benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dikasihi muliakan para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati dikasihi lagi sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan, kebahagiaan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebagai meneruskan kita lihat suratul A'raf ayat yang ke-73. Suratul A'raf ayat yang ke-73. Baik, sebagai munasabah pertalian ayat ini dengan ayat yang lepas, maka setelah mana Allah SWT ceritakan daripada awalnya, awal surah, kisah penciptaan Nabi Adam AS, dan disambungkan dengan kesan-kesan menunjukkan kudrat Allah SWT dan keunikan ciptaannya yang menunjukkan tauhid, keesaan dan juga rububiyah Allah SWT.
Ya, lalu Allah Ta'ala dirikan hujah, ya, yang bernas, menunjukkan kesahihan, kebangkitan pasti ada selepas kematian. Dan diikuti pula dengan kisah beberapa anbiya alaihimu salatu wassalam, ya, sebagaimana ada apa renungan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak menjadi seperti umat-umat yang derhaka kepada Allah Ta'ala dan mengingkari dosa mereka. Ya, maka di antaranya Allah ceritakan permulaan daripada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian diikuti pula dengan Nabi Hud alaihissalam, dan sekarang diikuti pula dengan Nabi Saleh alaihissalam. Ya, dan juga akan datang kemudian Nabi Syuaib alaihissalam, di mana Allah tunjukkan, ya, di kaum-kaum mereka yang menentang mereka, Allah binasakan di dunia lagi. Jadi kita tak nak tengok, ya, di dunia dibinasakan, di akhirat tentulah, ya, tak ada lain, tentulah tempat mereka, tempat yang paling hina dan juga paling menyiksakan lagi, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah, jadi insya-Allah kita lihat muka ayat yang ke-73, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Ya? Jadi setelah mana cerita dulu, Allah Ta'ala utuskan kepada kaum Ad, iaitu Nabi Hud alaihissalam, yang mana tempat mereka itu berada, ya, antara Oman dengan Hadramaut. Itu tempat mereka di selatan, ya, di selatan kita panggil, ya, Tanah Harak tadi. Baik, ya. Setelah sekarang ni ada apa? Kita lihat pula yang diklaim sebagai Ad yang kedua. Kenapa mereka ini kaum Samud tapi sebagai Ad yang kedua? Sebab fizikal yang Allah ciptakan mereka ini hampir sama. Mereka ni yang Allah Ta'ala tak pernah cipta manusia sebelum, dan juga selepas tu, yang hebat seperti mereka, dengan sadurnya mereka, besarnya mereka, tingginya mereka, tetapi kesombongan yang menyelubungi kehidupan mereka. Ya, itu manusia dah, bila dah besar dah, dia berasa dia gagah, dia berasa orang lain semua, ya, seolahnya apa, jentik telinga menangis dah orang bagi. Sebab mereka ni besar dan kuat mereka. Baik, jadi Allah berfirman, wa ila samud akhahum salihah, dan kami telah mengutuskan kepada kaum Samud, atau nama kaumnya kaum Samud, saudara mereka, iaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ni selalu kita dengar lah, ya, kaum Samud ini, maka Allah Ta'ala utuskan di kalangan mereka sendiri, bukan orang lain. Tu. Kalau kita tengok semua para anbiya macam itu belaka. Dah. Hinggalah Nabi Muhammad SAW juga diutuskan di kalangan puak Arab sendiri, bukan daripada puak lain. Allahu Akbar, ya. Cuma yang putusnya Nabi Isa saja. Ya, Nabi Isa yang saya sebut dulu, ya. Sebab Nabi Isa ni bukan daripada Bani Israel. Sebab, ya, dia tidak ada bapa. Ya, dia merupakan roh yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya berkata, kenapa Allah Ta'ala jadikan itu? Sebagai isyarat bahawanya apa? Kenabian daripada Bani Israel dah putus. Itu dah. Walaupun maknya daripada Bani Israel, itu Maryam, ya dah, tapi dia ni bukan daripada Bani Israel, ya. Baik. Baik, jadi kat sini, kata ulama tafsir lah. Kalau kita ingat, ya, kenapa puak ini diklaim sebagai kaum Samud? Sebab ia dinisbahkan kepada moyang mereka yang bernama Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nampak? Salut galut ni juga daripada Nabi Nuh, ya. Sebab mereka selamat dalam Basrah dulu, ya. Baik, Dan Samud ini adalah saudara kepada Judais bin Asir.
Ada dia saudara dia lagi, adik-beradik dia. Demikian pula kabilah Sam. Sam yang tu yang kita apa? Salah satu daripada anak Nabi Nuh alaihissalam. Tu. Jadi mereka ini adalah penduduk Arab yang dipanggil Arab Aribah. Aribah ni Arab yang asli. Ya. Iaitu orang apa? Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ni dulu Nabi Ibrahim kemudian dia. Ya. Baik, jadi kaum Samud ni datang mereka, kemunculan mereka setelah kaum Ad. Allah binasakan kaum Ad dulu ya. Ya Allah hantar angin yang sejuk lagi kencang. Ya. Nah, mereka mati bergelimpangan seperti mana pokok yang dicabut. Allahu Akbar. Ya. Okey dah. Jadi tempat tinggal mereka ni sebenarnya amat masyhur. Sebab ia terletak antara Hijaz ni apa kawasan inilah Arab Saudi lah dengan Syam. Sebab tadi mereka ni hampir pada Jordan itulah. Iaitu sampai pada lembah Qura. Malahan Rasulullah SAW pernah melalui negeri ini, tempat tinggal mereka ini, ketika mana baginda pergi ke Tabuk. Dan berjalan ke Tabuk itu, yang berlaku untuk perangan Tabuk pada tahun yang ke-9. Ya, tahun ke-9 Hijrah. Benar. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya. Katanya tu lah ya. Dia cerita tentang Rasulullah lalu kawasan tadi, kawasan yang mana perkampungan mereka ini dilaknat oleh Allah Taala. Baik, jadi katanya ketika Rasulullah SAW singgah bersama kaum muslimin di Tabuk, Rasulullah SAW singgah bersama mereka di Hijr. Tu Hijr tempat dia kata merupakan tempat bekas ada peninggalan kaum Samud. Yang mana orang-orang mencari air. Tempat tu untuk mencari air daripada telaga-telaga dahulu yang dibina oleh kaum Samud dahulu, peninggalan mereka dahulu. Dah. Jadi namun mereka di situ bila mereka lalu Nabi SAW perintahkan mereka supaya apa? Tunduk. Ya, macam kita ni biasa nak lihat pemandangan dan sebagainya supaya tunduk dan berasa takut. Tunduk dan berasa takut. Sebab apa? Takut peristiwa yang pernah berlaku kepada kaum Samud itu menimpa mereka. Allahu Akbar ya. Jadi situ tak lamalah Rasulullah berada situ. Sebabnya apa? Dibimbangi. Walaupun kata Rasulullah tak buat sesuatu kan. Tapi dibimbangi takut seperti mana mereka yang telah binasakan tadi. Hinggalah Rasulullah bersabda kepada mereka, "Inni akhsha an yusibakum mislu ma asabahum fala tadkhulu alaihim." Rasulullah pesan kepada sahabat yang lalu situ. Aku bimbang. Nabi kata, aku bimbang azab akan menimpa kamu sebagaimana telah menimpa mereka. Itu kaum Samud dahulu. Maka janganlah kamu memasuki tempat-tempat mereka. Jadi kata lain, jangan duk berehat tempat-tempat mereka ni lama-lama. Lalu je. Ada. Malahan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda ketika baginda melalui Hijr. Hijr ni tempat perkampungan kaum Samud tadi. Maka Rasulullah pesan juga lagi, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'azzabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim an yusibakum mislu ma asabahum. Orang kita zaman sekarang ni pelik. Nampak tak sampai yang kat Mesir tu, nampak tak? Yang hak yang terkemudian tu tak hak yang terkini lah. Nak jadikan apa dia? Tu tempat Firaun tu, tempat perkelahan pula, tempat untuk apa? Untuk melancong pula. Allahu Akbar. Sedangkan itu yang dilaknat oleh Allah SWT kan. Ingat Nabi pesan ingat hadis ni. Nabi kata apa? Janganlah kamu masuk kepada mereka. Kepada mereka ni kampung kaum Samud tadi.
tempat kaum yang telah disiksa. Nabi kata jangan masuk dia kata, kecuali kalau terpaksa tak, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Nampak tu sampai menangis tak? Sebab tu kita tunduk kepala menangis. Sebab apa? Takut. Jika kamu tidak menangis, Nabi kata, maka janganlah kamu masuk kepadanya. Maknanya kalau tak ada perasaan takut, jangan masuk. Tak, ya. Ini dia buat apa tempat Fir'aun tadi? Nak pergi kata apa? Selfie pula. Allahu Akbar, ya. Tak. Sebab tu Nabi kata jangan masuk. Jangan masuk kepadanya. Tak? Supaya kamu tidak ditimpa seperti azab yang telah menimpa mereka. Tu lebih bimbang tak? Ya, takut azab datang macam mereka tak? Okey, itu baik tak? Baik. Jadi maka dalam ayat inilah Allah Ta'ala ceritakan apa? Kebinasaan kaum Samud kerana apa? Kesombongan, kedegilan, keangkuhan mereka tadi. Baik, wa ila Samud akhahum salihah. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, iaitu dari puak mereka ni, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Jadi Nabi Saleh seperti mana nabi-nabi yang terdahulu juga, dakwahnya sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itulah semua nabi macam mana. Lalu dia berkata, hai kaumku. Kenapa dia kata kaumku? Sebab dia daripada mereka. Sebab tu kalau kita tengok dakwah Nabi Isa dia lain. Nabi Isa tak panggil wahai kaumku, tapi dia panggil apa? Wahai Bani Israel. Sebab dia bukan daripada Bani Israel. Okey. Dia berkata apa? Hai kaumku, beribadatlah kamu kepada Allah. Beribadat mana? Semua Allah saja. Sebab zaman tu pun seperti mana kaum Nabi kaum Nabi Hud alaihi salam yang dahulu, iaitu mereka menyembah berhala. Katanya apa? Sekali-kali tidak ada ilah, tidak ada Tuhan bagi kamu selainnya. Tu dakwah dia apa? Hanya semua Allah, tauhid Allah Ta'ala saja. Inilah yang dibuat oleh Nabi yang terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Cuma kita ringkas dah, iaitu apa? La ilaha illallah. Tu kita selalu sebut dah. Ya. Penafian kita tidak boleh disembah, diibadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang layak untuk disembah. Dialah Tuhan yang sebenar, Tuhan hakiki, yang menciptakan segala-galanya dan yang tasarruf, ataupun dengan kata lain, dialah yang menguruskan segala alam ini. Benar? Jadi kata ulama, jadi semua rasul menyeru supaya kaum mereka beribadat kepada Allah Ta'ala semata-mata, dengan kata lain tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukan dengan Allah Ta'ala dengan mana-mana sembahan. Baik. Seperti mana yang terdapat dalam surah Anbiya ayat yang ke-25, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah ceritakan semua rasul lah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat dituju kepada Rasulullah tapi untuk cerita semua nabi. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Semua rasul sebelum kamu Muhammad kami tak utuskan, melainkan kami wahyukan kepadanya, itu perintah Allah apa? Bahawasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan aku. Allah melainkan aku, itu melainkan Allah. Maka beribadatlah kamu sekalian kepadaku. Dan hanya semua Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebut dah, tak ada nabi semua melainkan bawa kalimah tauhid sama saja. Ya dah. Dan begitu juga dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. Dia dulu untuk menyerukan iaitu mengajak umat mereka. Kata mereka apa? Beribadatlah kepada Allah Ta'ala saja dan jauhilah taghut. Taghut makna sembahan selain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tu. Baik. Jadi apabila Nabi Saleh alaihissalam yang Allah utuskan rasul mendakwa kepada umat dia, dia adalah rasul utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mencabar Nabi Saleh alaihissalam. Mencabar mereka di benda yang pelik. Tidak, ya. Apa yang mereka minta kepada Nabi, ya? Kata mereka, ya Saleh, jika engkau benar-benar adalah utusan Tuhan, maka mohonlah kepada Tuhanmu. Keluarkanlah seekor unta betina yang mengandung. Nampak tu? Unta betina yang mengandung daripada celah-celah batu. Allah, logik kita dah, ya, benda besar nak keluar dari celah batu macam mana? Kalau keluar dari gua boleh juga tak? Sebab gua luas kan. Ni daripada celah-celah batu. Allahu Akbar. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Taala kirimkan kepada mereka unta seperti mana yang mereka minta tadi. Maka Allah sebut dalam ayatnya, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah. Jadi katanya, qad ja'atkum bayyinah, sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kamu, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Bukti yang mereka minta tu apa? Unta betina, hak mengandung besar. Apa yang mereka minta tak? Tu, hadhihi naqatullahi lakum ayah, unta betina Allah ini. Tu ni sebab Allah, ya. Sebab unta ni bukan datang daripada apa? Benih unta hak lain, datang daripada Allah Taala sendiri. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kamu. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Tanda sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Itu menunjukkan kebenaran Nabi Saleh sebagai Nabi dan juga Rasul yang diutuskan kepada kaumnya. Baik, jadi kata Nabi Saleh kepada mereka setelah datangnya unta tadi dah, telah datang bukti yang nyata daripada Allah atas kebenaran apa yang aku bawa kepada kamu. Iaitu sebagai utusan daripada Allah Ta'ala. Iaitu mereka minta apa? Minta kepada Nabi Saleh supaya mendatangkan mukjizat kepada mereka. Tengok, mukjizat ni benda yang pelik, ya. Dan apa tak? Yang mereka usulkan kepadanya apa? Supaya mukjizat itu merupakan apa? Seekor unta betina, ya, yang mengandung, yang keluar daripada batu, daripada celah-celah batu. Sebab mereka nak saksikan dengan mata kepala mereka sendiri Nabi Saleh itu adalah benar. Ya, Allahu Akbar. Okey dah. Baik, tu batu tu yang ada di Hijr tu kawasan tu lah. Tu yang mereka yang disebutkan tu sebagai Al-Katibah. Nama batu tu, ya, Al-Katibah dah. Jadi mereka minta kepadanya supaya keluarkan seekor unta betina yang bunting. Kita faham dah, unta betina pula bunting, misil besar. Kalau beri celah-celah batu. Allahu Akbar, ya. Benda kita kata apa dah? Dah tengok dengan mata kepala sendiri benda tu berlaku, sepatutnya beriman lah. Okey. Ini Allah nak tunjukkan. Kenapa Allah cerita begini? Samanya seperti puak-puak Mekah. Bila mana mereka minta bukti masa awal kepada Nabi SAW tak? Minta apa tak? Supaya bulan terbelah. Ya, bulan terbelah. Ya, mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri bulan terbelah dua. Lalu turun di pergunungan Furat dan naik semula, bercantum semula menjadi satu. Tak beriman juga. Ini pun sama puak ni. Puak ni pun sama juga tak? Tak? Baik tu, ya. Tu. Baik, jadi sebab itulah bila mana unta tadi dah dikeluarkan tadi, unta yang besar tadi, kita fahamlah cerita dah tak, ya. Unta ni dia minum, ya. Dia sekali minum tu, sebab zaman dulu bukannya kita kata apa, ada apa dia mata air banyak-banyak besar kan. Tu. Ya, unta ni kali dia minum habis satu hari. Jadi pok-pok samut ni
mereka hak menggembala ni jadi berasa susah pula. Tak, ya. Sebelum ni setiap hari boleh bagi minum binatang ternakan mereka. Sekarang ni ada giliran pula. Satu hari untuk unta, satu hari untuk mereka. Allahu Akbar. Dan pesan Nabi Saleh alaihi salam, jangan apa-apakan unta ni, biarkan dia makan di bumi Allah Ta'ala ni. Sampai hari dia tahu, dia pergi minum lah. Okay tak? Sebab tu ayatnya, kata Nabi Saleh alaihi salam mereka, fazaruha ta'kul fi ardillah. Tidak, ya? Fazaruha. Tak, ya? Baik, maka katanya apa? Biarkan unta itu bebas makan di bumi Allah. Dia nak makan di mana pun tu, biar dia. Tu. Dah, ya? Jadi setelah mereka minta unta tadi, kemudian kita fahamlah manusia ni tak penuh. Tak pernah manusia ni jadi orang yang orang yang kita kata apa dah suka semuanya dah. Ada je yang tak suka dah. Dah, ya. Baik, jadi Nabi Saleh mengambil perjanjian daripada mereka. Jika Allah penuhi permintaan mereka, iaitu dikeluarkan unta daripada celah-celah batu tadi, mereka mesti beriman kepadanya dan mengikutnya. Ngikutnya tak? Ya, itulah. Jadi ketika mereka telah berjanji kepada Nabi Saleh, kan kepada Nabi Saleh tak? Ya? Nabi Saleh itu berdiri untuk kerjakan solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum keluar tadilah. Ya? Maka dengan izin Allah Taala, maka bergeraklah batu itu. Batu itu pecah tak? Ya? Kemudian terbelahlah, lalu keluarlah unta betina yang besar, lagi hamil, ataupun bunting ya. Ya, dah. Sementara tu dah boleh nampak tu janin dia. Nak kita pun nak beranak tak lama dah. Tu janin dia bergerak-gerak di antara kita lambung dia tadi. Sebenarnya mereka minta nak tengok tadi ya. Baik dah, ya. Baik, ketika itulah berimanlah pemimpin mereka. Ketua mereka tu beriman. Yang bernama Jundak bin Amru. Dan orang-orang yang pengikut bersamanya. Sebab apa? Kerana mereka melihat mukjizat tersebut. Tu. Itu di antara orang yang beriman tadi ya, Jundak bin Amru. Baik, sementara pembesar-pembesar Samud yang lain, mereka juga nak beriman. Tetapi, ini Abu Jahal zaman tu. Ada juga Abu Jahal zaman tu, ya. Tapi nama lain lah. Tapi mereka dihalang oleh Zu'ab bin Amru. Ini daripada golongan ketua dia lah, ya? Adik-beradik dia. Zu'ab bin Amru bin Lubaid dan juga Hubab. Hubab ni siapa? Hubab ni masyhur. Hubab ni dia adalah penjaga patung. Tu dia penjaga patung lah. Kalau macam kita ni ada Tok Siak jaga masjid dan sebagainya kan. Mereka ni ada juga. Hubab ni yang menjaga jaga patung milik mereka tu. Bersama dengan Rabab bin Asyams. Tu dia ada dua orang ni penjaga patung dia. Baik. Jundak tadi, hak yang beriman tadi, dia ada saudara sepupu dia bernama Syihab bin Khalifah bin Mihlah bin Lubaid bin Jawas. Dan dia salah seorang juga di kalangan pembesar kaum Samud. Ada? Dia nak beriman juga, sepupu dia ni, sepupu Jundak tadi. Tapi golongan hak yang tadi, pembesar-pembesar yang lain tadi melarangnya. Melarangnya. Sebabnya apa? Sebab kalau ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya boleh beribadat pada Allah Ta'ala. Sedangkan nenek moyang mereka sejak dahulu, dia nampak? Menyembah berhala tadi. Ada? Baik dah. Jadi, dalam hal ni, seorang laki-laki di antara orang Samud tadi yang beriman, ada beriman yang bernama Muhawwash bin Anmah bin Ad-Damil, dia berkata, ya, dia berkata, dia buat syair tu tak? Jadi kata dalam syairnya, sekelompok orang dari keluarga Amru, Amru ketua mereka tadi, mengajak Syihab untuk masuk agama Nabi. Nabi Saleh tadilah seorang pemuka kaum Samud bagi seluruhnya. Lalu ia berniat untuk mengikutinya.
Niat tak? Andai sahaja ia menjawab ajakannya, itu Nabi Saleh. Tapi dia telah dihalang oleh pemuka-pemuka yang lain. Tak, ya. Dah. Jadi maka di antaranya sama juga sebenarnya macam puak Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalaulah mereka menjadi pengikut kepada Nabi Saleh, maka automatik Nabi Saleh akan menjadi orang yang orang yang pemuka di kalangan mereka, bukan du'ab lagi. Nampak tu, du'ab tu lah yang tak nak tu. Nampak tak ya? Macam lah zaman Nabi SAW dah. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, pok-pok ni semua tak nak belaka. Ya? Tu dia. Baik. Tapi katanya apa dah? Tetapi para penyesat daripada keluarga Hujur, ada keluarga Hujur ni, pok-pok ni lah, pok apa dia? Daripada Zu'ab tadi. Mereka berubah lagi menjadi anjing hutan setelah mereka sedar. Tu dia. Mereka tahu benda tu betul tak? Sebab apa? Sebab mereka melihat apa? Mujizat daripada Nabi Saleh AS. Tak? Okey tak ya? Jadi apa? Maka unta betina itu maka hiduplah di kalangan mereka itu beberapa lama lah ya. Tapi apa? Itulah hidup pesanan daripada Nabi Saleh AS pada tidak. Fazaruha ta'kul fi ardillah. Ya. Biarkan dia bebas makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia ya. Supaya apa? Tu. Supaya kita kata apa? Seperti mana yang mereka minta tadi. Maka itulah yang dikehendaki oleh Nabi Saleh alaihi salam dah. Dah kamu minta semua itu daripada Allah SWT, ya, Allah dah berikan, maka kena jagalah. Dia. Okey dah ya? Tu. Baik dah. Jadi terpaksalah mereka berkongsi daripada mata air tadi dah ya. Mereka dah. Sebenarnya bila hari dia tidak ada masalah. Bila hari mereka ya tidak dapat air tadi, mereka boleh mengambil susu daripada unta itu. Tu, unta tu dah ya. Yang kita pada ya. Berasa pelik sikit dah. Biasanya binatang ni selepas dia melahirkan, macam manusia dia, lepas melahirkan baru ada susu kan. Tapi unta ni dah ada susu dah. sebelum dia beranak ada susu dah. Mereka boleh perah. Dah dijinak je. Dia jinak, bukan unta elok. Dah ya. Baik, jadi mereka perahlah susu. Sehingga mereka penuhi bekas-bekas yang mereka ada tadi. Unta besar, jadi boleh menampung semua mereka tadi. Allahu Akbar ya. Baik. Ini seperti mana Allah cerita dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-28. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan beritahulah kepada mereka, itu Allah perintah Nabi Saleh dah, beritahu kepada mereka bahawa sesungguhnya air itu terbahagi antara mereka dengan unta betina itu. Mana satu hari untuk puak dia, satu hari untuk unta tadi. Tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran. Maksud apa? Bila unta tu minum, jangan usik dia. Dah. Hari lain pula unta tu takkan minum. Allahu Akbar ya. Dan begitu juga Allah ceritakan tentang unta ni dalam surah Syu'ara ayat 155. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadhihi naqatun laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini seekor unta betina. Allah kata ini seekor unta betina. Ia punya giliran untuk mendapatkan air. Mana satu hari untuk dia lah. Dan kamu punya giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Makna bahagia antara apa? Mereka dengan unta tadi. Ya. Baiklah, jadi unta tadi, unta yang sihat. Gemuk dia sebab dia ada janin lagi dalam perut dia. Jadi unta tersebut merumput, ya, dia lemah-lemah. Lemah-lemah kain subur tadi dah, ya. Ya, jadi dia pergilah di lereng-lereng bukit tadi, di wadi-wadi tadi. Dan dia pulang daripada jalan hak lain dah. Tu dia. Sebab apa? Unta ni bila dia dah besar, bila dia makan lagi besar.
Jadi unta tadi nampak tak? Sebab dia besar, maka dia kena minumlah untuk jadi kuat tadi tak? Jadi sebab itulah mereka ni kemudian timbulnya perasaan kita kata apa? Perasaan dengki kepada mereka tadi. Sebab bila unta ini pergi minum, maka binatang-binatang hak mereka tadi tak dapat nak minum tadi. Tu dah ya. Binatang hak lain semua takut kepada unta tadi, besar dia. Baik. Jadi setelah keadaan itu berlangsung sekian lama, sementara kaum Samud pula dah ya. Mereka mengingkari Nabi Saleh alaihi salam. Tu dah mereka ingkari tak ya. Jadi mereka bertekad untuk bunuh untuk bunuh unta tadi. Sebabnya apa? Seolah mengganggu ya keharmonian kehidupan mereka tadi. Ya, supaya apa? Air tadi tak perlu nak bergilir lagi. Mereka boleh guna setiap hari tadi. Baik tak? Baik, jadi menurut berita mereka semua sepakat. Mereka semua sepakat untuk membunuhnya. Tak? Malahan dicerita oleh Imam Qatadah, seorang juga daripada mufassir katanya. Baik, dia kata telah sampai berita kepadaku bahawa orang yang membunuhnya telah berkeliling kepada semua penduduk supaya merelakan unta tersebut dibunuh. Maknanya hak tukang bunuh tadi dah keliling belaka beritahu dah, semuanya redha belaka. Semuanya setuju belaka unta tadi dibunuh. Bahkan kaum wanita dan juga ya kanak-kanak juga diminta supaya apa? Semua rela unta tadi bunuh tadi. Allahu akbar. Ini samalah seperti mana Allah cerita dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-14 ya. Ba'da a'udzubillahi syaitanir rajim, apa jadi mereka buat dah? Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya. Dustakan apa? Nabi Saleh. Mereka tak dengar Nabi Saleh. Dan menyembelih unta itu. Unta yang maksudkan bukan sembelih macam sembelih lembu tadi, tidurlah ya. Mereka tikam pada tengkok. Ada. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Tu. Ini dalam surah Asy-Syams cerita apa? Tak ada seorang pun daripada keturunan kaum Samud ni yang tinggal. Hak yang tak beriman tadi. Semuanya dibinasakan belaka. Hingga kanak-kanak sekalipun. Sebabnya apa? Sebab semuanya rela dengan perbuatan penjahat mereka tadi. Allahu Akbar. Dan begitulah apa? Maka Allah ceritakan tentang mereka ini juga dalam surah Al-Isra ayat 59, ba'da syaitan wajim, wa ataina samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kepala mereka sendiri tak. Tetapi mereka telah menganiaya unta betina itu. Aniaya macam mana? Sebab mereka bunuh. Mereka bunuh tadi. Tu. Sebab tu ada Allah sebut dah. Fa'aqarun naqah. Lalu mereka menyembelih unta itu. Sembelih unta itu dia, bunuh unta itulah. Dia. Jadi maka Allah Taala kiaskan sembelihan itu disebabkan pada semua kaum. Semua kaum. Sebab apa? Walaupun beberapa orang yang buat, tapi sebab semua setuju belaka. Setuju dengan perbuatan tadi. Jadi Allah Taala hukumkan semua tadi. Baik. Tu. Jadi kita tengok macam mana unta tadi dibunuh tadi. Dan kalau mengikut daripada ulama ahli tafsir termasuk Abu Ja'far bin Al-Jarir, mereka ada menceritakan tak? Baiknya sebab pembunuhan unta itu. Sebab yang timbul yang cepat tak? Baik, ada seorang wanita tua. Wanita tua kafir. Yang tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalangan mereka yang bernama Unaizah binti Ghanam bin Majlis. Nama dia Unaizah, wanita tua ni. Dan bersamanya ada Ummu Ghanam. Ummu Ghanam tadi.
Baik, dia ini adalah wanita yang sangat memusuhi Nabi Soleh. Dia cukup tak suka. Ni perempuan ni sangat tak suka Nabi Soleh SAW. Dah. Baik dah. Ataupun cuma kelebihan dia memiliki beberapa orang puteri yang cantik dan harta yang melimpah ruah. Tu kaya dia situ lah dia. Baik, suaminya siapa tadi? Zu'ab bin Amru. Ingat tak tadi? Ketua yang jahat. Dia adalah seorang pemimpin kaum Samud. Baik, dan ada lagi seorang wanita lain bersamanya yang bernama Syaduf binti Al-Mihya. Bin Dahr Al-Mihya. Dia seorang wanita yang ada kedudukan, ada harta, lagi cantik. Baik, dahulu dia telah diperistrikan oleh seorang pemuda yang beriman. Tu dia. Dia pernah berkahwin dengan seorang pemuda yang beriman, suami dia. Tapi kemudian dia tak nak, kemudian bercerai. Tu dia. Okey. Jadi dua ni orang kaya ni, dia perempuan tadi. Nampak? Jadi kedua wanita tersebut menawarkan hadiah. Tu. Kepada siapa sahaja yang menurut keduanya untuk bunuh unta tersebut. Siapa boleh bunuh unta, mereka berdua ni akan bagi hadiah yang besar. Okey. Baik dah. Jadi Syaduf, ingatlah dah. Syaduf dia panggil seorang pemuda yang bernama Al-Habab. Al-Habab dan menawarkan diri kepadanya. Jika dia boleh bunuh unta tadi. Okey. Namun Al-Habab ni dia tolak. Dia tak berani. Dia juga orang tak berani tak? Al-Habab tak berani tak? Ya. Baik, lalu Syadaf panggil pula saudara sepupunya yang bernama Mishdaq bin Mihraj. Ni sepupu dia dah ya. Dan ada apa? Mishdaq ni hak ni orang yang berani. Lalu dia memenuhi permintaannya. Maksud dia sanggup untuk bunuh tadi. Baik, sementara Unaizah, perempuan tadi perempuan tua tadi dia memanggil Qidar bin Salif bin Jundak ni. Dia ni seorang pemuda berkulit merah, bermata biru serta bertubuh pendek. Orang ni besar lah, tapi dia nak pendek sikit dah. Okey. Dan orang menyangkakan dia ni adalah anak zina, bukan berasal pada ayahnya. Iaitu yang bernasab kepada Salif. Dia ya. Sebab dia ni rupa dia lain sikit dah. Baik. Nampak tak? Dia sebenarnya adalah seorang pemuda daripada seorang pemuda yang bernama Syahyat. Tapi dia tak apa, dilahirkan pada katil Salif. Maknanya kita dia sebab dia tempat beranak dia lain tu, sebab tu orang anggap dia sebagai anak zina tadi. Jadi Unaizah ni, perempuan tua ni berkata kepada dia, kepada Khidr tadi, aku berikan kepada kamu mana sahaja puteri aku yang kamu nak. Tu ya, bagi tawaran tu, nampak tak? Ya, seolah tawaran ni pernah berlaku pada Nabi SAW ya. Tengok, berlaku di zaman Nabi dah. Puak-puak Quraisy kata, kalau Rasulullah nak wanita yang cantik, mereka akan cari. Allahu Akbar. Jadi katanya apa? Aku sanggup beri kepada kamu mana-mana puteri yang kamu suka, asalkan kamu sanggup bunuh unta itu. Tu dia, tawaran dia dah. Okey, hak ni ya. Hak inilah yang menjadi pencetus utama ni, Qidar. Jadi pergilah Qidar bin Salif tadi dan juga Mishdaq. Mishdaq orang yang berani juga tadi ya. Mereka mengajak daripada kaum Samud. Kaum Samud dah. Siapa yang nak ikut mereka? Hinggalah mereka diikuti oleh 7 orang lain. 7 orang. Jadi campur 2 ni 9 orang. Hak yang berpakat nak bunuh tadi. Okey dah. Baik. Mereka ini, hak 9 orang ni ada Allah sebut. Dan surah An-Naml ayat 48, ba'da a'udzubillahi syaitan wajim, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan adalah di kota itu, kota Al-Hijr tadi 9 orang laki-laki. Nampak Allah sebut tu ada 9. Nampak tak? 7 pengikut kemudian, hak 2 tu yang jadi ketua. 9 orang laki-laki yang membuat kerosakan di muka bumi dan mereka tidak membuat kebaikan. Tidak ya. Baik.
Jadi pemuka-pemuka daripada kaum Samud tadi, mereka mengajak kaum mereka, mengajak dia, dan juga memujuk, memujuk ataupun kabilah yang kafir bersama mereka tadi. Dan akhirnya kabilah yang lain pun nampak tak, bersetuju dengan mereka tadi. Hinggalah mereka mencari peluang mengintai unta tadi. Sebabnya apa dah? Unta tadi kita tahu bila nak pergi minum mesti kepala masuk dalam mana? Masuk dalam telaga kan? Masuk telaga dah. Jadi apa tahu dah? Bila mana unta tadi dah selesai, biasanya nak berehat dah ya. Jadi Khidar bin Salif yang bersembunyi di sebalik satu batu yang besar. Tempat yang dilalui oleh unta tadi. Unta tadi bila minum dia akan lalu. Ada satu batu yang besar tadi akan lalu situ. Baik, jadi ketika mana unta itu melalui di hadapan Mishdaq, kawan yang seorang lagi tak? Ya, maka dia memanah. Tu dah ya. Maka dia memanahnya. Tu bukan sembelih nampak tak? Dia panah. Panah ni kat leher tadi ya. Sehinggalah menembusi otak pada kaki dia. Tu tak boleh berjalan. Jadi tak boleh berjalan dah kena pada kaki tadi. Okey tak ya? Okey baik. Jadi umur ke-6 ni Unaizah tadi. Maka dia pun keluarlah. Ya, tu. Dia keluarlah bersama dengan anak dia tadi. Anak dia ya. Termasuklah gadis yang paling cantik wajahnya tu dah. Tu dah. Nampak dah? Tu masa nak bunuh tadi ya, nampak? Dia bawa tu anak dia, orang yang lawa tadi ya. Tunjukkan kepada Khidar. Betul masa nak bunuh tadi ya. Supaya Khidar ni bersungguh-sungguh nak bunuh unta tadi. Okey. Hak yang tadi yang telah dipanah oleh Mishdaq ya. Kemudian Khidar pun bersungguh-sungguhlah. Dia segang unta tadi, dia potong urat kaki tadi. Hinggalah putus urat kaki tadi, jatuhlah dia ke tanah. Unta tadi tak boleh berjalan dah. Betul. Jadi unta tadi bersuara dengan kuat sekali lah. Suara yang kuat lagi ya. Sebab dah kenal dah. Baik, dan kemudian datang Khidar tadi lalu menusuk pada lehernya. Tu leher macam nak sembelih lah. Tusuk ni mana tikam. Dia tikam dekat leher tu, dia tarik. Macam orang sembelih tu. Baik, masa tu kita lihat unta tu dah ada anak dah. Dah ada anak dah. Jadi anak unta tu anak unta lagi. Sebab mak dia tadi bunyi kuat tadi lah. Sebab seolah dia bagi mak dia bagi apa? Siren kepada anak dia supaya tinggalkan dia tadi. Okey, itu yang ceritakan tadi. Dan diceritakan oleh Abdul Razak pula, dia diriwayatkan daripada Ma'mad, dia kata daripada orang yang pernah mendengar daripada Hasan Basri. Cerita daripada Hasan Basri tak? Anak unta itu tu anak unta itu dah boleh berdoa tu ya, tu dah. Wahai Tuhan, di manakah indukku? Mak dia tadi dah. Baik, ada yang mengatakan suara itu bunyi sebanyak 3 kali. Anak tadi lalu dia masuk ke dalam batu. Anak tu masuk ke dalam batu, hilang. Ya. Baik, ada mengatakan mereka mengejarkannya lalu menyembelihnya bersama induknya. Tu ada kata dibunuh juga. Waktu wallahu alam lah. Okey dah. Ketika mana mereka selesai membunuh unta betina tadi, maka diketahuilah oleh Nabi Saleh alaihi salam. Maka dia datang bertemu dengan mereka pada ketika itu yang sedang berkumpul. Sebab semua gembira je. Sebab apa? Unta tadi dah mati. Jadi Nabi Saleh Alaihi yang melihat unta yang telah mati tadi, nampak tak? Dia menangis. Dia menangis sebab apa? Sebab Allah dah pesan dah. Kalau mereka mengapa-apakan unta tadi, mereka akan kena azab. Tu dah. Baik, ini seperti mana yang Allah cerita dalam surah Hud ayat yang kelima dah. Ya, kata Nabi Saleh kepada mereka dah.
Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Tu. Tamatta'u, bersukarialah kamu sekalian di rumah kamu selama 3 hari. Nampak tak? Ya, azab nak turun, saya kata tak, 3 hari ya. 3 hari Nabi Saleh bagi, ataupun bagi tahu kepada mereka. Tak, ya. Okey. Nah. Sebab itulah kalau kita tengok pada ayat dia, wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun alim. Itulah ancaman Nabi Nuh. Jangan kamu menyentuhnya dengan kejahatan. Jangan sebab dengan sebagainya, tak ada. Ya, maka kamu akan ditimpa dengan azab yang pedih. Azab yang pedih tadi. Allahu akbar ya. Kalau mengikut kepada Ibnu Katsir rahimahullah taala, mereka bunuh unta itu pada hari Rabu. Pada hari Rabu dah ya. Pada petang harinya itu ada ya 9 orang tu hak yang pilihan tu dah ya. Setelah mana mereka bunuh unta, mereka bertekad pula nak bunuh Nabi Saleh. Tu bertekad mereka nak bunuh Nabi Saleh. Sebab apa dah? Sebab mereka dengar apa? Nabi Saleh bagi ancaman kepada mereka dah. Kata bersenanglah kamu di rumah kamu 3 hari. Sebelum kamu kena azab dah. Dah. Baik, jadi kata mereka apa? Jika dia memang benar, maka kita bunuh dia dengan segera sebelum kita terbunuh. Itu dah. Jadi kata mereka, lebih baik kita bunuh dia lah. Sebelum kita kena dia. Dah. Jadi kalau kita lihat tu dalam surah An-Naml ayat panjang juga tu, Allah Taala ceritakan tak? Dah. Baik, jadi kata mereka dah, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, kata Nabi Saleh, bahawa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Itu cadangan mereka apa? Sebab petang tu mereka berkumpul, hak 9 orang tadi, mereka bercadang malam ni mereka akan bunuh Nabi Saleh bersama dengan keluarganya sendiri. Kemudian kita katakan kepada warisnya, dia biasalah taknya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Mereka bunuh nanti, mereka takkan mengaku. Dan sesungguhnya kita adalah orang yang benar. Dan mereka pun merencanakan helah dengan sungguh-sungguh. Tapi Allah kata apa? Kami merencanakan helah pula, sedangkan mereka tidak menyedari. Maka perhatikanlah betapa sungguhnya akibat helah mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Allahu akbar ya. Jadi mereka ni apabila mereka bertekad nak bunuh Nabi Saleh bersama dengan keluarganya, maka mereka datanglah pada malam hari untuk menyerang Nabi Saleh alaihissalam. Dah ya. Dah. Jadi hak mereka ni dah. Allah kirimkan batu kepada mereka. Ya. Sehingga mereka mati disegerakan sebelum kaum mereka. 9 orang ni. Allah kirimkan batu ya. Hak ni kalau kita lihat dah ya, dia lebih kurang dah ceritanya berlaku seperti mana Abrahah dan juga berlaku kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut tu sebelum mereka diterbalikkan, mereka dihujani oleh batu-batu daripada langit. Ni puak ni hak 9 orang pun kena. Baik, itu peristiwa yang berlaku pada hari Rabu tak? Dan keesokannya itu pada hari Khamis. Sebab mereka menanti 3 hari dah. Mereka bunuh unta pada hari Rabu. Dan pada hari Khamis ya. Di mana hari penantian tadi. Ya. Jadi sebab semalam ni puak tadi sekarang dah mati belaka dah. Jadi kaum Samud ni mereka ketakutan. Sebab apa? Sebab mereka teringat ancaman daripada Nabi Saleh alaihi salam. Tu Khamis dah ya. Dan pada hari berikutnya, hari Jumaat, hari yang kedua, wajah mereka tadi jadi daripada pucat jadi kemerahan, semakin takut dah. Ya. Sementara hari yang ketiga, ya, hari yang ketiga tu hari Sabtu. Sedang mereka bersuka-sukaria. Tapi apa? Wajah mereka menjadi hitam, berubah jadi hitam. Daripada merah jadi hitam. Maka keesokannya hari Ahad, setelah 3 hari dah, hari Ahad ni, mereka duduk menunggu datangnya azab Allah SWT.
Tak ya. Sebenarnya ataupun mereka ini seolahnya macam tak percaya. Tak ya. Jadi ketika mana terbit matahari pada hari Ahad tadi, tiba-tiba bunyi yang keras, yang lantang datang daripada langit. Ya. Dan berlakunya kegoncangan yang hebat di bawah mereka. Gegaran, macam kita gempa bumi. Ya, nampak tak ya? Maka nyawa mereka pun hilang dalam sekelip mata. Hilang dalam sekelip mata belaka. Sebab tu Allah sebut dalam ayat lain fa asbahu fi darihim jasimin. Maka jadilah mereka mayat-mayat bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Di tempat mereka tadi. Allahu akbar. Itu tak ada tu dah. Okey dah ya. Itu dah. Bergelimpangan mereka tadi. Okey, kita lihat pada ayat seterusnya. Ayat seterusnya, ayat yang ke-74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آل الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Tu ya. Ini sebelum datangnya azab tu dah. Ya. Nabi Salih alaihi salam pun memperingatkan mereka dah. Wadhkuru. Jadi katanya wadhkuru, dan ingatlah. Dan ingatlah oleh kamu. Kenapa tu? Id ja'alakum khulafa min ba'di 'ad, ketika Allah menjadikan kamu pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad. Tu dia. Sebab dia mereka tahu kaum 'Ad pernah berlaku tak? Kaum 'Ad dulu mereka duduk di lembah. Sebab tu bagi mereka kaum Samud ni duduk di lembah senang kena bala. Senang kena bala tak? Sebab tu mereka duduk tempat tinggi. Duduk di mana? Bukit-bukit yang mereka tebuk jadi jadi penempatan mereka tadi. Sampai Allah sebut wa bawwa'akum fil ardi. Dan Allah tak memberikan tempat bagi kamu di bumi. Tempat tu, tempat yang kamu boleh duduk ya. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar. Tu buat yang tinggi tadi nak. Wa tanhatunal jibala buyuta, dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Tu sebab nak selamat kan. Cari tempat yang keteguh dah. Sebab tu kata Nabi kata Nabi Saleh, fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Allah bagi kekuatan mereka, bagi kesenangan, ya. Kehidupan mereka zaman itu walaupun tak kita macam kita sekarang ni ada kilang ada apa semua kan. Ya, tapi mereka dah cukup dah dengan apa yang Allah beri tadi. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu bermaharajalela di muka bumi buat kerosakan. Itulah. Tapi apa yang berlaku? Itulah tadi dah. Mereka berusaha membuat kerosakan, sehinggalah unta yang menjadi mukjizat ya kepada Nabi Salih alaihi salam, menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh baginda. Mereka nafikan dengan mereka bunuh tadi. Ya, tu. Dan akhirnya nampak tak? Mereka berusaha juga untuk bunuh Nabi Saleh. Nampak ya? Berusaha untuk bunuh Nabi Saleh alaihi salam. Allahu akbar. Tak ya? Tapi apa jadi itu? Insya-Allah itu kita akan lihat pada slot yang akan datang ya. Ya. Semua nabi kita samanya berpesan kepada umat mereka supaya supaya jangan buat fahsyat dan mungkar, tetapi itu yang berlaku. Dan akhirnya mereka dibinasakan sebab apa? Sebab kedegilan yang menimpa mereka. Jadi kita ni ambillah pengajaran. Walaupun kita tak ada benda yang macam ni, zaman sekarang keingkaran bentuk lain pula. Ya.
Allah Ta'ala perintahkan supaya taat kepada Allah Ta'ala dengan bertakwa. Ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah manusia akan selamat. Jadi kalau mereka yang engkar pada Allah SWT, turunnya azab. Dan mereka yang tinggalkan sunnah Nabi SAW akan sesat. Itu jadilah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Apa kita dengar pagi ini dapatlah jadi panduan kepada kita. Cerita-cerita yang berlaku pada zaman dahulu ini sebagai pengajaran. Jangan jadi seperti mereka yang sombong, yang engkar kerana apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kita dalam sekampung Allah bagi nikmat banyak kan? Nampak tak orang yang ada bilion, ada trilion. Yang kita kata apa, kaya ni, yang tak tahu kita apa. 7 generasi pun tak habis makan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dapat kita jadikan apa bekalan dalam meniti kehidupan kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.